memulakan perlombaan akhir bagi Pro Am, perlombaan pusingan yang pertama untuk musim 2025. Fadrin Iskandar, Fahmin Abdul Talib, Zaki Ahmad Zabri yang berada di baris hadapan. Namun kita perhatikan kepada Muhammad Fahmin Abdul Muttalib yang kini berada di tempat yang pertama, diikuti di situ oleh Amir Ashraf, Muhammad Azman, untuk mereka sampai terlebih dahulu di sedekoh yang pertama ini. Kumpulan besar ini babitkan pelumba-pelumba berpengalaman yang kira himpunan semula, pelumba yang telah bersara kembali semula. Maulun umpamanya banyak nama-nama yang pernah mereka unggul satu ketika, Suhadi Rahmat umpamanya, dan ini baru permulaan di pusingan yang pertama, 6 pusingan sahaja. Dan pada awal ini pelumba muda iaitu Amir Ashraf Azman dari Perak, musim pertama dalam kategori ini. Dan kita nampak dia begitu bersedia untuk pusingan yang pertama ni. Nampak juga kelibat Suhadi Rahmat yang tidak terkecuali untuk kedudukan kedua. Bersebelahan dengannya Azrul Effendi Hadi, 19 di tempat ketiga seketika. Pro Am ini sebenarnya bukan sahaja menghimpunkan pelumba-pelumba yang berpengalaman, tetapi juga menghimpunkan dan juga pelumba-pelumba muda yang berbakat yang mahu memberikan cabaran, mahu mengutip pengalaman mereka dalam perlombaan di Pro Am ini. Itu yang menariknya, dengan kita akan perhatikan nanti untuk pelumba-pelumba ini tiba melengkapkan lap yang pertama ini. Masih lagi di depan kali ini Muhammad Amir Ashraf, Muhammad Azman untuk berada di hadapan, dikorek oleh Muhammad Fadrin Iskandar untuk merampas semula kedudukan di tempat yang pertama. Suhadi Ali Rahmat di tempat yang ketiga. Suhadi Ali Rahmat antara pelumba yang juga mampu untuk melakukan sesuatu, di mana pada musim lalu dia agak lambat. Dua pelumba, dua jentera yang nampaknya terjatuh di situ, di kelompok pertengahan. Ada di Haziq Rosumaza di tempat yang ke-9, dan dia terjatuh. Ada pelanggaran yang berlaku di selekoh yang pertama. Agak malang untuk Haziq Rosmaza kerana dia berada di kedudukan yang ke-9 di kelompok untuk memberikan cabaran. Dan kini Suhadi Ali Rahmat yang mula untuk bertindak bagi memimpin perlombaan ini. Sedikit tertolak tadi, tapi masih lagi meneruskan aksi. Kita lihat kedudukan Azrul Effendi juga dalam kedudukan yang baik, di mana Amir Ashraf yang sedikit ditolak ke belakang. Tapi saya rasa dia masih lagi dalam kumpulan hadapan ini. Ke 45 yang okey, masih lagi dalam kumpulan besar ini. 7 dengan Suhadi Ali Rahmat, di mana dia agak di penghujung perlombaan musim lalu barulah nampak kelibatnya untuk dia menaiki podium 2 kali dalam perlombaan di pusingan yang ke-8 dan juga di pusingan yang ke-9. Dan kali ini dia akan cuba untuk memulakan musim 2025 dengan kedudukan yang lebih baik. Azrul Effendi Hadi di tempat yang pertama, Suhadi Ali Rahmat di kedudukan yang kedua, Syamil Akmal Jamaluddin di kedudukan yang ketiga. Lepas mereka melengkapkan 2 pusingan. Ada pecahan 2 kumpulan besar. Di kumpulan hadapan ada 7 pelumba. Di kumpulan yang kedua itu diketuai oleh Amy Nordin Ahmad. Tadi apabila mereka tiba di pusingan yang kedua, mereka ketinggalan sedikit dengan perbezaan 2.4 saat. Masih ada peluang kerana masih ada 4 pusingan. Fahmin Muttalib tidak mahu terlepas peluang untuk memimpin perlumpaan dan cuba masuk dari bahagian dalam. Itu adalah Azrul Effendi Hadi yang juga konsisten di kedudukan 3 teratas setiap kali menamatkan melengkapkan pusingan yang mereka lakukan ini. Dan dia antara calon yang terbaik juga untuk meraih kemenangan di sini, dengan menyaksikan dia melakukan catatan masa terbaiknya adalah 1 minit 27.405 saat. Dengan itu dilakukan pada pusingan yang terakhirnya sebentar tadi, jentera 69 dan juga 89 yang diberikan amaran track limit pada ketika ini. Fadrin Iskandar naik ke tempat pertama, Syamil Muttalib 2, Suhadi Ali Rahmat 3, Syamil Akmal 4, Azrul Effendi turun ke kedudukan yang ke-5. Kembali semula seketika sebelum mengambil skor pertama, iaitu Amir Ashraf,
Musim lalu kita lihat dia menunjukkan peringkatan di penghujung, dia di podium tempat ketiga di pusingan yang ke-7. Kemudian 2 pusingan terakhir dia menang di pusingan yang ke-9 dan tempat kedua di Batu Kawan. Dan sekaligus mengumpul 98 mata untuk berada di tempat yang ke-6 keseluruhan dalam kategori yang sama. Dua jentera lagi yang diberikan amaran Mat Affan Fakri Razi dan juga Muhammad Ali Faiman Tubiran diberikan amaran, tetapi mereka berada di kelompok belakang, jadi tidak memberikan kesan kepada persaingan di hadapan ini dengan membabitkan Amir Ashraf Azman yang berada di tempat yang pertama, tetapi Suhadi Ali Rahmat mengekori betul-betul di belakangnya pada ketika ini. Dan Azrul Effendi pula di tempat yang keempat, dia menanti peluang yang terbaiknya untuk melakukan tindakan. Dia berada di belakang Muhammad Fahmin Muttalib yang naik ke kedudukan yang ketiga. Dia selekor yang terakhir untuk mereka menuju ke garisan lurus untuk menuju semula ke turn 1 dengan tidak banyak perubahan di kelompok hadapan, hanya pertukaran kedudukan mereka yang berlaku. Amirul Afiq Ahmad Solihin muncul untuk berada di tempat yang keempat. Zaki Zamri di kedudukan yang kelima. Persaingan yang masih lagi terbuka. Mereka akan menuju 2 pusingan yang terakhir. Jadi di sini pusingan ini mereka perlu merancang tindakan yang mahu akan digunakan, terutamanya apabila dia menuju di selekor yang terakhir. Jadi untuk 7 pelumba ini mereka berpeluang sedikit ketinggalan. Untuk Amir di tempat yang ketiga, tapi di hadapan kita dia sudah pun kembali. Dia sudah pun mengejar untuk mengambil alih selaku pendahulu. Nampak kemampuan jenteranya mampu untuk memintas pada bila-bila masa, dan ia bergantung kepada perancangannya, terutamanya di pusingan yang terakhir nanti. Beberapa kali dia sentiasa memimpin di kumpulan hadapan ini. Catatan masa terbatas Muhammad Afiq 1 minit 26.187 saat yang dilakukannya di pusingan yang keempat tadi. Dan kita perhatikan masih lagi ada kelompok besar di sini untuk mereka bersaing menuju ke garisan penamat nanti. Amir Ashraf mempertahankan kedudukan di tempat yang pertama, akan masuki sedekor yang terakhir. Cuba masuk dari bahagian dalam itu adalah Suhadi Ali Rahmat, tetapi dia agak terkepung dalam kedudukan tersebut. Dan Muhammad Fahmin Abdul Muttalib di tempat yang kedua, Suhadi di kedudukan yang ketiga, Amir Ashraf di tempat yang pertama. Namun begitu jangan lupakan juga kepada Fadrin Iskandar, Zaki Ahmad Zamri. Masing-masing akan mengatur langkah dan juga strategi mereka di penghujung perlumbaan ini nanti. Selekor yang pertama dan juga kedua yang akan mereka masuk akan mereka lepasi. Ini dia persaingan. Ada 8 pelumba untuk perebutan di tempat yang pertama. Siapa saja boleh untuk memenanginya sekiranya mereka tidak melakukan sebarang kesilapan. Namun begitu pada ketika ini masih lagi persaingan antara Amir, Fahmin dan juga Suhadi Ali Rahmat yang akan mencari laluan yang terbaik mereka untuk menuju ke selekor yang terakhir nanti. Semakin laju kesemuanya. Kita lihat Amir Ashraf yang akan terus mengambil peluang ini di penghujung nanti di selekor terakhir. Kita akan lihat kebanyakan di sini ada pengalaman, tapi juga perlu seiring dengan kemampuan jentera mereka untuk bertahan, terutamanya apabila melalui di garisan lurus terakhir sebelum tiba di garisan penamat. Jadi itu perlu ada tindakan bijak. Amir, dia perlu sedikit memperlahankan. Ini tindakan yang tepat untuk dia mengekori di bahagian belakang, tapi dia tidak menidakkan ataupun memberi peluang kepada pencabar terdekat Fahmin Abdul Muttalib. Masih lagi dalam kumpulan besar, cuba untuk mendapatkan peluang di situ. Kita nampak agresif Suhadi Abdul Rahmat, tetapi di hadapan ni bersorangan untuk tiba dengan mudah. Amir Ashraf menambahkan peluang untuk memenangi pusingan yang pertama, diikuti dengan pelumba berpengalaman Suhadi Ali Rahmat dan Fadrin Iskandar yang tiba terlebih dahulu, yang mengatasi Ahmad Syamil Akmal. Dan Zaki Ahmad Zamri sayang ditolak untuk berada di tempat yang ke-8. Dan kita lihat satu kumpulan besar ini yang menyaksikan juga terlepas peluang untuk Amirul Afiq Azrul Effendi di tempat yang ke-6.